Kereta korang ada 8 speaker dan lebih. Lepas tu pula speaker tu tak berapa nak padu, nak tambah amp tapi nak kena keluar modal banyak amplifier. Lepas tu nak tune pula, nak kena tambah lagi DSP dan sebagainya. Jangan risau, Rock Power ada jalan penyelesaian dia. So yang korang nampak dekat depan ni, ini adalah Rock Power P800 P-Series amplifier, yang mana ianya adalah 2 dalam 1. Dia ada DSP, dia ada amplifier. Amplifier ni didatangkan dengan 10 channel digital signal processor dengan 8 channel power amplifier. RMS power dia pula ialah 100 watts untuk setiap channel. 4 channel high level input dengan 8 channel high level output. DSP amplifier ni didatangkan dengan 31 band equalizer untuk setiap channel. So untuk setiap speaker tu korang boleh tune dia punya equalizer. Untuk sebuah amplifier yang baik, total harmonic distortion ataupun THD perlulah rendah. So untuk amplifier ni, rating dia ialah 0.02%. Rendah tu. So korang boleh mendapatkan bunyi yang baik dengan tonality yang bagus. Untuk tuning DSP amplifier ni, korang boleh menggunakan DSP controller, smartphone ataupun komputer. Korang pernah tengok Captain America? Dia punya luaran dia ni pakai shield Captain America lah. Tak ada, sembang je. Okey, dia sebenarnya luaran dia ni daripada aluminium. Okey, so kalau korang tengok dia punya finishing memang cantik. Lepas tu internal dia pula menggunakan komponen audio yang berkualiti tinggi. So korang tak perlu risau, produk ni memang best. So penggunaan P800 ni amat memudahkan untuk korang lah. Korang dapat jimatkan space di mana korang tak perlu lagi nak beli amplifier banyak-banyak. Lepas tu kena top up lagi dengan DSP sebab semuanya datang di dalam satu DSP amplifier. Mudah dan menjimatkan. So kepada geng speaker banyak, ini adalah salah satu solution untuk korang tanpa korang perlu membeli amplifier banyak-banyak, DSP lagi. So nak dapatkan kat mana? Hubungi pihak Rock Power hari ni juga.